Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fishing Channel. Saya mancing lah kawan-kawan. Mancing lagi kan. Tapi ni dalam hutan lah. Mancing dalam hutan. Saya seorang je lah. Kawan-kawan saya pun hari tak mancing. Tapi di luar sana tu memang ramai lah. Penuh lah. Pot sana penuh. Pot dia penuh. Tu saya lagi kat sini. Saya tengok-tengok suasana sini. Saya belum mancing lagi ni. Saya tengok suasana sini. Ada main air ke tak. Ni ada pondok ni bagian. Pondok dia lama ni kawan-kawan sahabat. Dah tinggal lah pondok ni. Sini pot ni tak ada orang datang lah. Pot ni. Dah lama dah pot ni tinggal. Dulu masa air kering tu, kemarau. Dia orang tak datang sini. Pasal sini semua kering tu. Jadi ramai dia main sana. Mancing ke belah sana, luar. Habis dekat sana, hari ni saya nak mancing kat luar tu. Pot biasa tu. Saya datang tengok. Dah penuh lah. Tak apalah. Kawan-kawan orang luar lah. Bukan orang kampung. Tak apalah. Biarlah dia mancing. Hari ni pun agak ada orang tak kerja tu kan. Dia datang. Pondok ni pun dah lama terbiar macam tu je. Kembas-kembas dia pun dah habis hancur-hancur lah. Hancur-hancur lah. Memang tak ada orang datang sini kawan-kawan. Saya belum mancing ni kawan. Saya saja tengok-tengok dulu lah. Saya tengok-tengok dulu. Kalau ada ikan toman main-main air tu barulah saya mancing. Kalau tidak saya tengok je lah. Malas nak buka air dulu. Dekat sini dia air tak berapa dalam kawan. Kalau toman ada, nampaklah dia timbul lah, dia buk lah dia timbul. Jadi kalau dia nampak dia timbul tu bolehlah kita baling kan. Ni nampak saya tengok lepas tadi dah 10 minit dah kan. Tengok tak ada kan. Tunggulah kejap lagi lah setengah jam. Kalau ada kan saya baling. Kalau tak ada kan saya keluar lah. Sebab kawasan ni tak boleh tunggu lama-lama kan. Pukul 5 je dah mula gelap lah. Pasal dia tempat ni dia hutan. Dia terlindung matahari. Bila pukul 5 saja dia dah memang dah gelap lah. Pukul 5 tu cepat keluar lah. Ini kawasan sini tahulah. Sini kawasan ni lah. Kawasan kobra lah biasanya cakap tentang kawasan ular ni. Tempat-tempat dia lah, semak-semak macam ni, tempat dia ni. Banyak kawan-kawan saya yang mancing sini jumpa tu. Tapi dia tak kacau. Kita tak kacau dia, tak kacau kita. Kawan-kawan ni pancing saya. Belum saya mancing lagi belum mancing lagi Belum lagi kawan-kawan. Umpan saya pun belum lagi saya ni umpan. Ni umpan saya kawan-kawan. Umpan ikan lampam. Ikan lampam ni umpan dia saya balut dengan tisu. Balut dengan tisu, letak dalam freezer. Baru dia tahan lama. Sebab nampak putih je ni. Saya balut dengan tisu. Jadi bila kita balut dengan tisu, kita taruh dalam freezer, memang dia tahan lama. Kalau kita nak mancing dia punya sisik je nampak berkilat dia. Ni dia tak putih kan. Saya bungkus dengan tisu, taruh dalam freezer. Okeylah kawan-kawan lah. Kita tengok keadaan lah. Kalau ada main air kan, saya mancing lah. Kalau tak ada main air kan, saya keluar lah kan. Keluar orang ramai kan, saya balik lah. Okeylah kawan-kawan, sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.